Assalamualaikum guys, sama lagi dengan saya Cik Fats. Okay geng, hari ni aku nak buat video untuk abang ni. Okay, macam aku cakap, siapa-siapa yang nak aku backtest dia punya teknik tu, hampa boleh komen dekat bawah video. Okay. Dia suruh aku buat dekat pair gold, time frame M15. Lepas tu indicator EMA 100. Lepas tu cara entry dia buy bila price atas EMA 100 dan ada clean engulfing. Jadi bullish engulfing lah kat situ kan. Okay, lepas tu untuk sell pula, sell bila price bawah EMA 100 dan ada clean bearish engulfing. Okay, dia punya stop loss kalau untuk buy dekat low engulfing lah. Okay, lepas tu kalau untuk sell dekat high engulfing tu. Lepas tu TP dia minta fix risk reward 1:3. Jadi stop loss dia 1. Dia nak profit 3 lah kat situ. Okay, jadi kalau untuk risk reward ni sebab dia tak minta bubuh pun yang berapa pip apa semua. Jadi dia punya SLTP ni akan lain-lain lah. Dia tak sama. Okay, lepas tu dia nak trade time New York session ni. Okay, pukul 8 PM sampai 12:15 AM. Okay, lepas tu news. News ni untuk backtest tak boleh buat geng. Untuk backtest tak boleh buat sebab dia bukan live kan. Dia susah sikit lah. Dia boleh buat tapi leceh sikit lah. Aku boleh buat yang ni je lah. Okay, jom kita buat. Sebenarnya aku dah buat dah. Okay, sekarang ni cuma untuk nak backtest saja. Sekejap mana? Okay, kat sini. Okay, aku dah buat dah EA ni. Okay. Kat sini kita ada filter lot. Okay, lot 0.01 lah. Okay, tak mau besar-besar lagi dia punya modal cepat habis pula. Lepas tu risk reward. Yang ni 3 kita buh. Boleh tukar lah nak buh 2 ke. Lepas tu yang ni dia punya indicator, movie average, exponential. Lepas tu yang ni ada setting untuk body. Untuk body tu kita nak berapa point lah dalam dia punya body tu. Contoh sebab kalau kita ambil engulfing, ada je engulfing yang body dia tu berapa point je. Contoh 50 point. Jadi kita punya stop loss tu akan jadi kecil lah kat situ. Jadi memang mudah nak kena SL. Jadi aku tambah lah filter untuk body kat sini. Ni ada je filter news tapi yang ni boleh guna time live lah. Okay, jom kita test. Kita tengok dulu macam mana cara dia entry. Okay, macam biasa aku guna data macam sebelum ni juga. Lepas tu time frame N15 pair dekat gold. Ni pair custom lah. Okay, jom kita cuba buat backtest. Okay. Okay, aku tekan start. Okay, macam jam kat bawah ni kan. Yang ni dia tak ikut jam Malaysia tau. Yang ni ikut jam broker. Jadi dia tak sama lah dengan jam yang abang tadi minta. Dia lag sikit lah. Dia ikut waktu broker. Okay, ada keluar. Okay, kat sini dia buy . Okay, macam tadi yang abang tu minta. Dia punya price mesti ada dekat atas. Lepas tu keluar candle bullish engulfing. Lepas tu boleh entry buy lah. Lepas tu dia punya stop loss dekat bawah level bullish engulfing tu. Jadi kat sini lah. Okay, aku buat turun sikit lah. Okay, lepas tu entry buy kat sini. Okay, dia punya stop loss 136 point. Okay, 136 sama dengan 13 pip lah. Okay. Yang ni dia punya stop loss ni dia tak sama dengan macam setiap entry dia punya stop loss akan lain lah sebab dia bukan SLTP yang fit kat ni. Yang ni dia punya TP ni risk reward 1:3. Okay. Kita tengok. Okay, kena stop loss. Terang lagi.
Siapa-siapa yang nak aku buat backtest macam ni apa boleh komen nanti bawah video ni. Tak kisahlah mak nak komen kat mana, tapi jangan komen video yang tak berkaitan dengan ni. Tadi entry buy lah. Okay, kita tengok entry sell pula okay ke tak. Clean ke tak dia punya bullish engulfing atau bearish engulfing tu. Cepat. Dia lambat sikit sebab dia nak kena cari betul-betul bullish engulfing yang betul-betul lah. Okay, yang clean sebab dia nak clean. Yang clean. Jadi dia akan filter yang clean saja. Lepas tu dia ada time trade dia tu. Okay. Bukan semua dia trade. Kalau semua dia trade banyak lah kat sini. Ada time dia. Sekejap. Oh, ada entry tadi. Kat mana? Kat sini. Okay. Nampak tak ada entry? Entry sell kat sini. Okay. Entry sell. Pada engulfing. Tapi kena sell kat sini. Sebab apa? Sebab kita tak guna filter untuk candle punya ni. Sebab bukan semua candle bullish engulfing, bearish engulfing dia punya body tu besar. Sebab ada yang kecil-kecil ni memang mudah lah untuk kita nak kena stop loss tu. Itu bahaya dia. Jadi dia kena pilih betul-betul. Sebab SI dia kecil. Okay. Terang lagi. Ada. Mana? Ni. Okay. Ni dia bawah. Lepas tu dia entry sell. Lepas tu dia punya TP kat atas ni. Kena stop loss. Itu sebab dia kecil sangat. Dia punya candle tu kecil sangat. Jadi stop loss dia kecil sangat. Sangat kecil. Terang laju sikit. Ada lagi tak? Ni. Yang ni. Mana? Yang ni bullish engulfing. Dia buy kat sini. Nak sikit. Buy kat sini. Lepas tu. Tak kena TP lah. Kena stop loss kat sini. Kena stop loss kat sini. Okay. Kena stop loss tu. Ni satu lagi. Okay, yang ni entry buy. Yang ni kena TP. Ni kena TP dah. 50 pip. Ni dia stop loss kat sini lah ni. Lepas tu yang ni. Okay. Dia buy kat sini. Tapi kena stop loss kat sini. Bawah sikit pada candle ni lah. Lepas tu kita tengok ada lagi tak? Tak banyak. Okay, sekarang ni jom kita run yang laju sikit untuk kita nak tengok keseluruhan dia. Kalau kita run macam tu, dia lambat. Kita kena run macam ni. Okay, kita boleh tengok graf ni je. Kita nak tengok dia punya win rate apa semua. Okay. Ni dengan input normal lah. Kalau macam ni selalunya dia punya win rate sikit. Sebab apa? Sebab dia punya risk reward dia tinggi. 3. 1/3 memang tinggi lah. Memang akan kena stop loss banyak kali. Kita tengok segi macam mana. Dia punya win rate memang akan rendah memang. Selalunya lah. Kalau kita guna risk reward macam tu, memang akan sikit. Lepas tu kat ni dia tak banyak trade sangat sebab memang ada filter nak cari engulfing betul-betul kan. Kita belum bubuh lagi yang untuk setiap body engulfing tu, kita belum bubuh lagi ni. Untuk body dia berapa point kita nak body dia tu.
Minimum berapa point. Kalau kita boh yang ni lagi sikit lah dia trade. Okay, saya tunggu tengok. Yang hijau ni dia punya equity lah. Ni kira drawdown lah. Yang biru ni dia punya balance account dia. Kita tunggu sekejap. Tak sekejap lah, lama nanti aku akan cut lah video ni. Okay geng, settle dah kita punya backtest kat sini. Okay, kita boleh tengok dia punya balance tu. Okay, mendata je kat sini. Lepas tu dia menurun pula kat sini. Okay, tapi account tak MC ya. Account masih hidup. Daripada 2015. Account ni masih hidup. Okay, jom kita tengok. Nampak tak dia punya win rate 20%. Jadi memang win rate dia memang sikit lah. Okay. Drawdown dia, maximum drawdown lebih kurang 13%. Lepas tu dia punya net profit negatif 36.49 USD. Okay, lepas tu kat sini dia punya total trade tak banyak, 78 USD. Sepatutnya kena banyak lah, tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia filter, dia banyak filter kat situ. Dia banyak filter kat situ. Sebab dia nak clean bullish engulfing dengan bearish engulfing yang clean. Jadi memang dia tak ambil lah yang macam bullish engulfing style gabung-gabung ni, dia tak ambil. Dia ambil yang clean saja. Jadi memang tak banyak. Lepas tu dia ikut time, dia ada time dia. Sebab tu dia tak banyak. Jadi macam mana? Kita tengok dia punya total entry dia macam mana. Okay, ni loss. Banyak loss lah kat sini. Sebab dia punya risk reward dia tinggi kan. Ni. Okay geng, aku ada buat satu app tau. Okay. Satu app. Kira app ni kira app trade lah. Dalam app tu hampa boleh letak hampa punya balance account. Lepas tu app ni dia akan kira lot yang sesuai dengan entry tu. Dia akan bagi entry lah app ni. Contoh kat sini kan. Ni ada 1000 USD. 1000 USD tu hampa boleh ubah lah nanti. Hampa kat sini. Okay, hampa boleh ubah hampa punya balance tu. Hampa nak bubuh balance berapa, ikut hampa punya account. Lepas tu kat bawah ni risk persen. Setiap entry tu berapa persen dia akan rugi. Dia akan kira lot yang sesuai lah untuk kita. App ni. Okay. Contoh ni tengok bos 100. Lepas tu dia akan kira kita punya lot tu. Nampak tak? Okay. Kat sini dia akan buah lot berapa yang sesuai. Nampak dia akan risk 1 USD aja. Sebab kita punya risk persen 1. Kat sini 1%. Okay. Jadi kita tengok. Kalau kita buah ni, kalau kita buah 10,000, nampak tak? Dia punya lot pun akan berubah. Dia punya total profit dengan loss ni pun akan berubah sini. PNL dia. Kalau loss, dia bagi tahu kat sini. Ni berapa pip. Okay. Kalau hampa nak cuba, hampa boleh pergi kat Play Store, hampa boleh download Forex Radar 7 USD JPY. Dia akan bagi entry USD JPY saja. Okay kan, ni aku nak tunjuk kat hampa. Teknik dalam app tu, dia pakai teknik ni. Okay, aku akan tunjuklah result dia punya backtest. Kita buat backtest daripada 2004 sampai 2025. Kita tengok. Okay, dia ada naik turun lah kat sini. Dia ada naik turun. Makin lama dia makin menaik macam tu. Tunggu sekejap. Daripada 2004 lah geng. Dia boleh bertahan lagi kat situ. Tak MC. Tapi risk, yang ni risk, kita pakai risk 0.5% saja. Tak sampai 1%. 0.5% aku guna kat sini. Okay, tunggu sekejap. Kalau kita guna 1% lagi besar kat sini.
Tapi agak risk sikit lah. Sebab modal kita pun 300 USD je. Tak boleh pakai besar-besar kat situ. Okay. Hasil backtest dia 300 USD jadi 8,700. Yang ni tak penting sangat. Kita nak tengok dia punya ni profit factor dia 1.25. Jadi dia okay lah. Lepas tu recovery factor 6.77. Memang bagus kat situ. Lepas tu dia punya drawdown bawah 20%. Bagus kat situ. Lepas tu dia punya profit trade, dia punya win rate 44%. 44% ni daripada 2004. 2004 memang nak kata tinggi tak ada tinggi. Okey lah, boleh lah. Okay. Consecutive loss 12. Okay, 12 dia punya loss. Consecutive win 10. Jadi yang ni boleh tengok kat sini dia punya profit. Ada bulan ada profit, ada bulan ada loss. Okay. Kalau hampa nak cuba app ni, hampa boleh pergi dekat Play Store, boleh download lah. Okay. Dah public lah dalam Play Store, boleh try. Boleh cuba. Sebab dia ada function untuk kita nak kira lot. Hampa bubuh hampa punya balance account tu. Lepas tu hampa bubuh risk berapa persen. Lepas tu kalau ada entry masuk, hampa boleh tengok kat situ lot berapa. Sebab dia punya peak pun tak sama. Setiap peak dia lain. Setiap entry tu dia punya SL tu dia tak sama. Lepas tu dia tak ada TP. Yang ni dia close dia ikut time. Dia ada masa dia. Macam ni selalunya dia akan close dalam pukul 11 malam lah. 11 malam tu hampa kena close. Tak kisahlah profit ke loss ke, kena close. Okay, sehari dia trade satu entry saja. Sehari sekali je dia trade. Dia tak layer. Hampa jangan duk layer-layer pula. Lagi hampa pergi layer, lain jadi dia. Jadi aku buat app ni tujuan untuk nak tunjuk apa macam mana cara kita nak kawal kita punya account tu, risk macam mana apa semua kan. Sebab tu aku buat app ni. Jadi hampa boleh belajar kat situ. Okay. Jadi yang tu saya again pada aku Encik FX. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau hampa nak aku test hampa punya teknik macam tadi aku buat kat abang tu, hampa boleh komen dekat bawah video. Okay, aku akan cuba teknik hampa. Tengok nak tahu teknik hampa power kan. Kita tak tahu lah, mungkin hampa punya teknik tu padu ke, kita boleh buat EA ke apa ke, kalau padu. Okay. Jadi yang tu saya again. Assalamualaikum. Bye-bye.